Mana yang lain? Senyap je. Semua ada perjumpaan dengan Baduri, Walid. Kenapa Dewi tak pergi? Kan Walid nak jumpa Dewi, mestilah Walid lagi penting. Rindu. Walid nak Walid nak hibah, pilihan terbaik Walid. There's a reason kenapa Walid nak hibah. Bukan sahaja dia ada 4 isteri, tapi dia ada banyak isteri-isteri batin beliau. Dan apabila mangkatnya Walid, hanya Ibu Hafizah saja yang layak mendapat harta pusaka. Jadi dengan sebab itulah Walid nak hibah. Sebab Walid sayang semua isteri beliau. Jadi kalau Walid sayang, Walid mesti nak wariskan semua harta-harta Walid kepada semua isteri Walid, supaya mereka senang apabila Walid dah tak ada nanti. Kerana hibah, sedangkan kawan pun boleh jadi penama, ini kan pula isteri-isteri Walid. Dan Walid juga sangat bertuah kerana ada 2 hari saja lagi untuk promo hibah kita. Di sini Walid. Jadi dengan promotion ni, Walid boleh maksimiskan coverage kepada semua isteri dan minimizekan pembelanjaan. Jadi Walid, hamba mohon untuk jangan lepaskan peluang ni Walid.